Hai, saya Adlina. Jom teman saya buat pau kampung inti sayur. Walaupun dia cuma pau kampung tapi dia sangat gebu korang. Tengok tu. Kalau tak suka sayur, boleh ganti inti lain. Biasa saya buat inti kacang panjang tapi kacang panjang tak ada. Terpaksalah tukar dengan sayur daun ni. Tengok tu, gebu sangat. Okey, jom kita ke dapur. Air setengah cawan, gula 2 sudu dan yeast 1 sudu kecil. Kacau sampai sebati, tepung 2 cawan, minyak masak 1 sudu makan. Tuang terus air yeast yang kita buat tadi. Kalau air yeast tu tak cukup, boleh tambah lagi air. Macam saya tambah 2 sudu makan lagi air. Uli sampai jadi dough selama 15 minit, lepas tu tutup. Dough pau saya sudah berkembang, lepas tu kena buang angin. Bila sudah buang angin, buat bentuk panjang macam ni dan potong. Untuk 2 cawan tepung tu saya dapat 9 biji pau. Sebelum nak letak inti, saya bulatkan dulu dough ni supaya senang saya nak canaikan. Tengok tu, bila dah bulat-bulat macam tu, senang nak canai. Lepas tu bentuk dia pun cantik. Sayur tadi kena biarkan sejuk dulu baru boleh bungkus. Untuk dough pau ni, dia tak lembut macam kita buat donat tau. Dough dia kena keras sikit dari donat. Kena tekan betul-betul, takut nanti masa kita kukus dia terbuka. Pau ni sebelum nak kukus tu kena diamkan selama 15 minit. Selepas 15 minit dia kembang sikit. Sementara tunggu pau tu kembang, boleh didihkan air. Lepas tu kukus selama 10 minit. Saya bungkus tak adalah cantik mana korang. Tapi rasa dia gebu. Selamat mencuba. Bye.